الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-puan, ibu ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni tuan-puan kita menyambung lagi pengajian kitab Madza Khasiral Alam Bihintatil Muslimin. Apakah kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam? Minggu lepas kita tunda ke minggu ni lah, sebab minggu lepas kan cuti, jadi ramai yang tak ada. Jadi minggu ni Alhamdulillah. Tapi saya lah esok hari pertama sekolah, tak apalah, sama je lah. Kalau kita nak tunda lagi pun sama jugalah kan. Jadi kita jalan trial minggu ni. Dan tuan-tuan, kita masih lagi di dalam subtopik materialisme adalah agama dekat Eropah. Telah kita bincangkan secara kritikal pada bulan lepas tentang bagaimana orang Eropah telah menjadikan material itu sebagai Tuhan mereka. Dia, walaupun bukan secara direct, tetapi secara tidak langsungnya begitulah. Bila mana mereka telah dalam quote and quote kata membunuh Tuhan mereka sendiri. Tuhan telah mati di Eropah. Itu antara istilahnya. Malam ni kita akan menyambung lagi beberapa perenggan seterusnya. Pasal perenggan ni panjang, pasal tentang materialisme ni. Saya cuba habiskanlah malam ni. Sebelum kita pergi kepada bab yang lain nanti insya-Allah. Baik. Saya baca terus sikit tuan-tuan. Lama kita tinggal bacaan perenggan Maulana ni. So malam ni kita baca lebih sikit malam ni insya-Allah. Yang saya pakai ni muka surat 216 yang macam ni. Yang macam doktor tak tahu. 182 saya pakai yang ni. Okey, 216. Dia daripada subtopik hari tu, muka surat sebelah dia kalau yang terjemahan Indonesia ni. Yang nak tengok yang di rumah pun sama lah baik. Menurut saya baca perenggan kedua tu menurut lahirnya peradaban barat itu tidaklah menentang. Lahir ni maksudnya zahir lah secara zahirnya peradaban barat itu tidaklah menentang Tuhan secara sewenang-wenang dan terang-terangan. Macam saya kata tadilah, bukanlah direct dia berkata kami menentang Tuhan, tidak. Namun jika dilihat dalam cara berfikirnya sedikit pun tidak menunjukkan bahawa mereka ni bahasa Indonesia, mereka butuh kepada Tuhan, perlu kepada Tuhan lah. Mereka perlu kepada Tuhan ataupun akan nilai Tuhan yang sebenarnya. Baik. Okey. Kemudian dalam perenggan yang lain, kata Maulana lagi, seorang profesor, nama dia Profesor J-O-A-D, J-O-A-D bunyi macam mana ni fonetik dia, Jod. Dekan Fakulti Falsafah dan Ilmu Jiwa di Universiti London menyatakan dalam bukunya Guide to Modern Wickedness sebagai berikut. Ini dia quote kata-kata seorang profesor ni. Profesor Jod ni dia bekas Kristian masuk Islam. Dekan Fakulti inilah disebut tadi tu ilmu falsafah dan jiwa, falsafah lah, Fakulti Falsafah dan Soul ni. Dia kata dia pernah tanya anak murid dia, saya pernah mengajukan pertanyaan kepada 20 orang mahasiswa lelaki dan perempuan, kebanyakannya mencapai umur dewasa, maksudnya anak-anak murid universiti lah. Okay. Berapakah di antara mereka yang beragama Kristian dalam arti kata teguh? Tidak ada yang menjawab ya kecuali 3 orang sahaja. Sedangkan 7 yang lain mengatakan tidak pernah terfikir persoalan tersebut pun. Yang lain semuanya menyatakan kebencian mereka terhadap agama Kristian. Itu dia kata. Dia kata profesor ni pernah tulis dalam buku dia. Profesor ni dia bekas Kristian, dia masuk Islam. Dia cerita zaman dia Kristian, masa di universiti dia pernah tanya anak-anak murid Kristian dia dekat universiti dekat England. Dia kata dalam 30 orang tu dia tanya berapa ramai dalam kalangan kamu yang menganggap kamu adalah seorang Kristian yang baik. Dia kata dalam 30 orang tu 3 orang saja yang kata yalah, saya rasa saya seorang Kristian yang baik. Yang lagi 7 dia mengatakan dia tak pernah terlintas persoalan tu. Macam kita duk terfikir adakah aku ni hamba Allah yang baik, adakah aku ni dosa banyak, duk fikir macam tu kan.
Tapi bagi orang di Eropah pada ketika itu, persoalan tu tak pernah terlintas akan tersebut. Tak pernah sampai terlintas. Itu yang dikatakan, kita bincang dalam bulan lepas itu. Kalau tuan-tuan ingat yang falsafah Nietzsche itu mengatakan Tuhan sudah mati tu. Mereka hanya beragama sekadar kebudayaan, ataupun bila mana agama Kristian dijadikan sebagai agama nasional. Kita ulang, bukan agama itu dijadikan agama rasmi macam Malaysia jadikan Islam agama rasmi, bukan. Dia nasionalisasikan Kristian itu. Macam tu. Agama itu jadi agama kepunyaan negara, bukan agama itu menjadi agama rasmi kepada negara. Jadi berwarga negara berarti sudah beragama. Tak perlu sembahyang, tak tutup aurat, cuma mengunjungi gereja pun melakukan amalan-amalan bid'ah dalam gereja dengan nyanyian dan sebagainya. Dan itu yang berlaku. Nanti di penutup nanti tuan-tuan, Maulana quote kata-kata seorang lagi pemikir, John Cantor. Saya baca lain. Saya sebut dulu. John Cantor sebut dalam buku dia Inside Europe, dia mengatakan apa? Sesungguhnya bangsa Inggeris itu selama 6 hari seminggu menyembah Bank of England, sedang hari ketujuhnya hanya pergi ke gereja. Dia kata dalam 7 hari seminggu, 6 hari sembah bank, 1 hari pergi gereja. Dia kata bagaimana orang Eropah pada ketika itu melalui, sebenarnya tuan-tuan, bagi yang baru follow kita dalam live ni, dia mungkin akan terkejut kita depa ni bincang apa ni. Ini rentetan kita dah bincang sejak berapa 4-5 bulan dah ni. Daripada awal kita cerita pasal Yunani dulu, Rom bawa kepada Kristian, tekanan golongan-golongan ilmuwan, orang sains ditekan, mai zaman Inquisition, sampai tahap mereka merasakan perlu mereka keluar dengan keilmuan. Akhirnya dengan keilmuan itu membawa kepada budaya ilmu tanpa Tuhan, dipanggil academic atheism, yang akhirnya bawa kepada materialistic dan pahaman positivism. Kita dah bincang dah benda ni tuan-tuan. Yang dah tuan-tuan di surau ni dah follow dah. Cuma saya bimbang yang baru ni. Dan ini malam ni adalah sambungan dia saja. Apa kesan yang berlaku kepada orang Eropah zaman Maulana sampai ke sekarang lah, iaitu Tuhan sudah mati di Eropah. Wacana tentang Tuhan sudah tidak ada lagi. Baik, berwarga negara bererti beragama. Sedangkan tidak begitu. Baik. Ini semua kesan daripada kemuncak kepada semua benda ni adalah revolusi Perancis lah. Dia revolusi pertanian, revolusi sains, sebelumnya revolusi falsafah, bawa akhir sekali revolusi Perancis, yang separation between church and power. Tu akhir sekali lah. Sekular. Keluarlah cerita pi melawat makam Atatürk. Baru sehari dua ni. Atas kapasiti pemimpin negara, saya ingat sekadar nak memenuhi jemputan lah kan. Takkan nak kata tak mau. Saya pun cubalah bersangka lah kan. Takkan dia nak kata tak boleh, saya tak mau. Tak boleh lah kan. Atas kapasiti kita ni mewakili kerajaan, saya ingat itu yang dia ikut kot, yang amat berhormat ikut kot kan. Tapi Atatürk ini juga, seperti mana saya pernah sebut sebelum ni dalam ML, ada dua sudut pandang tentang dia. Betul lah cerita yang kita dengar itu. Tapi kalau tuan-tuan pergi lebih dalam, saya tak mau menjadi pembela Atatürk lah. Cuma kalau kita pergi lebih dalam, Atatürk ni dia seorang pembenci Islam ataupun pembenci Arab. Kalau tuan-tuan cuba fikir dalam sikit. Kalau kita membaca era hujung Quran ke-20, hujung Quran ke-19, dalam Al-Fusanatin 2, saya cerita benda tu juga. Bagaimana ketika mana Turki mula membawa semangat keturkian. Ini yang bawa yang Turks inilah. Kemudian Arab mula membawa semangat kearaban. Mereka mula membuat angkatan pemuda Arab, Al-Istilahi, ni gerakan-gerakan depa, Al-Qattani, ni semua geng-geng pemuda-pemuda Arab yang masa tu masih duduk bawah Osmaniah masih ada. 1820-an ni. 1820-an sampai 1860-an ni masih ada Osmaniah. Tetapi ketika itu kebencian orang Arab terhadap orang Turki meluap atas dasar kemasukan orang British yang mai cucuk dan sebagainya. Antaranya juga itulah yang cucuk Syarif Hussein tu, Lawrence of Arabia dan sebagainya. Bukan kata dia seorang, ramai lagi lah.
yang main bagi tahu macam mana lah orang Arab ni, Quran bahasa Arab, Nabi bangsa Arab, bahasa syurga bahasa Arab, Kaabah terletak dekat Arab, tiba-tiba nak duduk bawah orang Turki. Di pihak Turki pula mereka mula mempersoalkan sesama mereka, bagaimana kita ini hilang, kita ni terlalu menjadi pembela kepada Islam sampai kita hilang Turki kita. Masa tu khalifah pun, para pembesar, ulama semua cakap Arab ke masa tu kan, walaupun orang Turki tetapi mereka ni kearaban itu. Sampai kenapa kita perlu menanggalkan Turki kita kerana kita hanya menjadi penaung kepada khilafah agama ini? Persoalan itu timbul. Maka era itu tuan-tuan geting keras perseteruan di antara Arab dan juga Turki. Itu cerita dia tu. Dia pernah berlaku benda ni tu tuan-tuan. Benda ni pernah berlaku zaman Umayyah. Umayyah. Yes, era itu. Era pertempuran di antara Parsi dan Arab. Ini dulu. Sampai keluar hadis-hadis palsu. Inna Allah azza wa jal idza ghadab fa anzala wahyu bil farisiyah. Allah bila Allah marah, Allah akan turunkan wahyu dalam bahasa Parsi. Wa idza dan bila Allah redha, Allah akan turunkan wahyu dalam bahasa Arab. Ini hadis palsu lah. Tapi masa itu perseteruan di antara Parsi dengan Arab. Era yang saya bincangkan ini adalah yang saya sebut ni adalah era penghujung Uthmaniyah. Ini saya ingat ini respon, nak salah orang Arab pun tak boleh. Respon para pemuda Arab di atas tindakan angkatan The Young Turks ini. Bukan saya kata Atatürk ni betul tak betul, ni tak mahu cerita ni. Dia telah meninggal dunia. Cuma cerita dia, persoalan dia adakah dia itu membenci Islam ataupun dia membenci Arab? Bila mana dia menukarkan azan dalam bahasa Turki, adakah kerana dia faham, kerana dia faham sebab azan itu bahasa Arab, aku tak suka Arab, aku Turki, ataupun sebab dia terlalu nasionalis sampai semua benda Turki. Make sense. Ini bukan soalan dia betul dia salah lah. Cuma saya cuba nak membaca dalam dimensi kerangka dia tu. Sebab dia adalah orang yang dia kata tak apalah kalau aku nak hilang separuh daripada Uthmaniyah pun, selagi mana wilayah koheren yang ras Turki ini kekal milik aku pertahankan. Apa nak ambil tempat-tempat lain, Cyprus dan sebagainya tu, apa ambil lah. Aku jaga yang ni, yang aku punya. Dan akhirnya dia digelar Atatürk lah. Cerita pasal dia tu panjang, saya bahas dalam buku saya tu. Tapi dalam buku tu saya tak bahas dalam ayat tak terima kuat semua tu cerita tu 80-an. Ni 2026 kita tak bincang dah yang tu. Baik. Tak apalah, jangan bergaduh sajalah. Tapi saya ingat orang yang mengkritik beliau pun mungkin ada hujah juga kot. Sebab dulu masa beliau jadi pembangkang, beliau dahsyat kot bubuh tun masa tun biziarah tu kan. So kena balik lah. Macam tu sajalah. Saya ingat macam tu lah kot. Tuan-tuan tengok ada video lama tu. Datuk Seri Anwar dia kata kat tun pergi ziarah Atatürk sebagainya. Atatürk ni sekular. Hari ni bila dia jadi Perdana Menteri, dia kena ziarah lah. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita tak duduk kat posisi tu, kita boleh bercakap kan? Bila kita dah duduk, baru kita tahu aku nak buat apa. Aku dah duduk posisi aku mewakili kerajaan, mewakili negara. Takkan aku nak buat kerah, aku tak mau pergi. Sekejap lagi dia efek ekonomi ke, efek apa ke kan. Jadi ada benda yang kita boleh tasamu, tolak ansong. Masa Nabi nak hantar surat kepada Gubernur Rom, ingat tak sirah sebut kan? Para sahabat beritahu, ya Rasulullah, kerajaan Rom tak akan terima surat melainkan illa bi khatam, melainkan surat itu kena ada cok mohon. Kalau surat saja bagi dia tak buka, tak baca. Maka Nabi tanya sahabat, cok mohon macam mana? Para sahabat terang. Maka Nabi kita buat satu. Maka dia pun buat cincin Nabi tu jadi khatam, jadi cok. Cincin Nabi SAW tu jadi cok. Maka Nabi buat. Maknanya bila para sahabat beritahu, ya Rasulullah, ikut undang-undang Rom, mereka tak terima surat melainkan dengan cok. Bahasa kita letterhead lah. Macam tu lah kan. Melainkan kena ada cok rasmi. Maka kalau Nabi seorang yang emosi, Nabi kata, aku Rasulullah, aku utusan Allah. Mereka siapa? Kenapa aku nak dengar cakap dia apa? Aku tawakal kepada Allah, aku hantar surat ni. Allah, kalau Allah kata sampai. Kalau Allah kata buka. Betul lah di sudut akidahnya. Tapi Nabi SAW nak ajar kita, ada part of dalam dunia ni yang ada rules yang we need to follow. Kalau dia tidak menjejaskan akidah, dia tak merosakkan everything, tak ruin apa-apa undang orang lain, kita follow sajalah kan.
Selagi mana tak ganggu akidah, nak menunjukkan Islam ni bukan main nak bengih, nak melompat, nak maki aku Islam ni main, kerana peraturan itu selari dengan norma kita, nak menunjukkan kita bukan main barbarik, nak hantam semua benda kan. Tidak. Maka itu yang agama ajak kita. Maka kita ikutlah. Jadi saya takat tu lah tatuk itu. Minggu lepas tu yang sakan contoh saya tatuk ni. Tak apalah. Dia ada cerita dia, tapi orang Turki sayang dia. Tapi kita nak kata dia ni baik sangat dah. Dia ada kisah dia. Bukan kata dia ni baik sangat. Tapi dia ada jasa dia jugalah. Dia ada jasa dia. Baik. Saya sambung lagi okey. Di lain kesempatan, ni saya jam-jam perengganan. Profesor George mengatakan dalam bukunya yang berjudul Philosophy for Our Times, sejak berabad-abad yang silam ini penting. Dia kata apa? Sejak berabad-abad yang silam, rasa tamak terhadap kekayaan dan kekuasaan selalu menguasai pemikiran bangsa Inggeris. Dia kata orang putih ni daripada dulu memang depa nak kepada kekayaan, nak kepada harta. Dalam buku ni juga ada cerita di penghujung era Enlightenment itu nak masuk pada revolusi perindustrian, tak ada cerita pasal Tuhan dah. Segala-galanya pasal material sahaja. Tentang penciptaan mesin itu dan mesin ini, Tuhan dah hilang. Baik. Sempat kita baca. Maka dia kata orang putih itu terlalu tamak terhadap kekayaan dan kekuasaan, selalu menguasai pemikiran bangsa Inggeris. Kecenderungan untuk mengumpulkan harta merupakan faktor utama dalam kehidupan negeri itu dan merupakan pendorong yang kuat untuk bekerja. Mereka nak bekerja hanya kerana apa? Hanya kerana mereka nak kumpulkan harta. Selagi saya akan bawa Islamic perspektif. Dan itulah jalan yang terbaik untuk berkuasa. Dan banyaknya harta dijadikan, ni penting, ini best. Dan bagi orang putih itu di Eropah lah, saya tak tahu sampai sekarang kata pun tidak. Dan banyaknya harta dijadikan ukuran utama bagi kesuksesan seseorang dalam berkarya. Maknanya kayu ukur terhadap seseorang itu berjaya ataupun tidak adalah pada hartanya. Kita nak ukur hari ni orang tu hebat tak hebat, tengok dia kaya ke tidak. Kalau dia kaya, dia orang hebat, walaupun dia kaya dengan menipu, walaupun dia kaya dengan rasuah. Berlaku tak benda tu dalam masyarakat kita? Saya ingat berlaku. Berlaku. Kita nak ukur orang, ukur harta dia, rumah dia kat mana, kereta dia macam mana. Tak salah pun kereta, pakailah kereta apa pun. Tapi manusia ni dia menganggap macam tu. Sebab tu masa saya ke tempat saya nak jadi lawyer, saya cerita kat cikgu, teacher saya, teacher kimia. Saya kata saya nak jadi lawyer je. Masa tu kimia saya memang tak pandai langsung dia pada ajar. Masa tu balancing periodic table kan, dia ada balancing, punya tak faham lah apa benda nak balance ni, unsur-unsur kimia ni kan. Saya kata kat teacher saya nak jadi lawyer lah. Masa tu saya minat sejarah lah. Lepas tu teacher saya kata, hang ingat senang lah jadi lawyer. Lawyer lagi susah dia kata. Sebab once hang keluar lepas chambering tu, hang masih lagi baru, orang tak kenal hang lagi dia kata. Siapa kenal you? Tapi you nak convince orang untuk ambil you sebagai lawyer, so you kena pakai barang mahal, kena pakai kereta mahal dia kata. Kita berapa ramai kawan-kawan dia lawyer yang jam dia kata. Sebab hutang banyak, sebab nak kena pakai barang-barang hebat-hebat ni nak bagi orang yakin. Takkan lawyer nak pergi turun naik on to file kan? Jadi Morenah Chris turun, saya ni lawyer. Memanglah tak diukur macam tu kan, tapi orang kan confident tu. Confident tu. Boleh jadilah kot, saya tak tahu. Memang setengah orang diukur macam tu. Kita nak kata ke orang pun tak boleh tuan-tuan. Kita tak duduk tempat tu. Kadang-kadang kan setengah orang kaya kan, dia kaya dah, dia saja naik motor buruk. Lepas tu dia pergi kat showroom, dia pergi, betul orang tak layan dia kan. Kemudian dia balik, dia kata, dia tu tak layan aku. Padahal aku kaya kan. Rugilah dia satu customer. Padahal dia nak buat konten kan. Tapi nak salahkan pekerja kedai tu pun tak boleh juga kan. Kadang-kadang kita nak ukur dengan apa lagi, tak tahulah. Saya cuba nak berlaku adil lah kan. Kalau macam tu, semua orang main pakai baju biasa, semua orang kita kata kaya apa baju ni, kaya sungguh. Kita layan ada dekat 3 jam, rupanya dia memang susah sungguh. Dia main kedai Mercedes ataupun kedai Ferrari ke, tak padan lah kan. Jadi kita kena berlaku adil jugalah. Kalau kita saja nak penanya kawan tu, saja kita ni memang ada duit, memang dia pakai barang mahal dah, saja nak penanya dia. Hari ni nak pergi beli Ferrari, saja pakai buruk.
Lepas tu kita pun pergi kat dia, bila dia tak layan kita pun balik post status dekat TikTok, dekat Facebook kan. Inilah orang Melayu, inilah bangsa aku. Menilai orang dengan pakaian. Dah hang pakai selekeh sungguh. Kan? Tak tahulah, saya cuba berlaku adil lah kan. Kadang-kadang kalau kita pun pakai sengit sungguh, tak padahlah kawan tu pun kan. Dia pun kerja, dia pun ada manager kan. Sebab kalau kita tak letakkan satu limit macam tu, semua orang boleh pergi kan. Tak tahulah. Mungkin saya salah lah. Macam drama CEO Cina lah berkatakan. Kat Facebook banyak kan. Ada seorang tua, dia sedang pergi ke kedai itu kan. Dia suka short drama kan. Kalau dekat TikTok ni ada seorang perempuan tu nama apa? Seorang Ain. Dia pandai kalau dia nak buat tu, dia pandai. Lawak lah. Dia perli balik kan. Sudah ada belajar, sila komen. Itu orang lain. Okey, sambung. Itu orang lain kan, itu dia bagi tips. Kan? Tapi betul lah, kadang-kadang kita ukur suksesnya orang itu dengan dia punya harta benda dan kekayaan dia. Tapi begitu juga orang fakir ni macam mana pula. Kadang-kadang orang susah ni pula kadang-kadang. Ni sensitif sikit lah. Kadang-kadang kita nak ukur orang tu bersih ataupun tak bersih, dengan kaya ataupun tak kaya pun susah juga. Tapi memang kadang-kadang orang yang susah ni, minta maaf sebutlah, kadang-kadang tak orang nak bersih juga. Minta maaf lah. Minta maaf siap-siap. Abang Faizal mungkin lagi tahu lah, duk pi bahagian perumahan ni kan. Kaya kawan-kawan yang duk bahagian perumahan ni, yang duk pegang flat-flat PPRT, flat-flat murah kerajaan bagi ni kan. Duk cerita, kata ya dah sakan kau diponing. Bila kita bagi kemudahan dengan sampah tak jaga, dengan sampah lempak pun, saya pun pernah pergi sini, saya tengok, ya Allah, betul lah rupanya. Kadang-kadang orang yang bukan semua, tak mau judge, tapi umumnya begitulah. Dengan sampah merata duduk, tak terjaga. Tuan-tuan cuba pergi kawasan-kawasan yang kos rendah ni kan, yang kerajaan dah bantu dah. Kadang-kadang kita rasa sedih. Kadang kerajaan dah bagi dah kat hangpa sampai flat 100 dulu. Lah 100 lagi apa Mister? 100 lagi. Tapi ini 100 dekat Afrika lah, kan kat Penang. Tak mau sebut nama tempat. Tapi kadang-kadang kan sampai tolong cat dah bagi kat hangpa, jagalah elok. Saya ada kawan lah 2-3 orang kontraktor ni, kadang dapat job di situ kan, saya pun naik pergi tolong. Abang Jack bodoh sekali. Kita takkan sampai terang ni hampa buat. Sampah pun tak turun, biar lagu tu saja dengan anak-anak tak tahu nak abang lah. Kadang-kadang itu jugalah kita pun. Sebab tu dulu saya sambung ayat ni sedap. Sikit lah. Tiada ke sini. Dia cerita pasal orang kaya itu jauh daripada agama. Tapi sekarang ni tak begitu dah. Dulu dia kata kalau di Kristian ni, lagi orang tu miskin, lagi dekat dengan Tuhan. Pasal dia bertawakal kepada Tuhan kan, banyak minta kepada Tuhan, pasal dia rasa dia susah. Orang kaya ni selalu sifatnya jauh daripada Tuhan. Ini bukan saya kata dalam buku sebut. Tetapi maaf sebut, sekarang ni dia tidak begitu dah. Sekarang ni dia seakan-akan terkalih. Yang lagi banyak duit dia, kadang-kadang lagi kuat agama dia berbanding yang susah. Kadang-kadang orang tu kerja besar, gaji 30-40 ribu, tetapi dia punya tawaduk dia, pakai kereta 100 ribu, tapi kereta 100 ribu tu dah tipis sembahyang Jumaat. Ada orang kerja gaji 700-800, naik start motor jenuh terajang ekor tu tak hidup-hidup. Tapi dengan azan pun dia lap motor tu situlah, tak pergi masjid. Yang mana lagi zuhud? Zuhud yang orang kaya naik kereta mahal ni kan, orang miskin yang naik motor kecil, yang motor buruk tu. Ini salah faham tentang zuhud. Zuhud bukan meninggalkan dunia, zuhud adalah menguruskan dunia. Hari ni minta maaf sebut, agama dulu berkembang di kampung-kampung, sekarang agama berkembang di pekan dan bandar. Dulu tuan-tuan tengok orang jemaah tabligh, so minta maaf sebut dalam ni kalau ada jemaah tabligh. Dulu orang kampung, jemaah tabligh kita tengok kelamai dengan baju kuning tak tabuh nila, dengan sangkut merata baju, sagi kayu sugi duk celah-celah tingkap. Kita tengok pun tak lalu. Minta maaf sebut jemaah tabligh. Kan? Tak bersikat lah sikit ni, butang tak bubuh. Tapi hari ni tuan-tuan tengok jemaah tabligh, Datuk Tan Sri, manager bank, doktor, bersih kalah kita. Kalau mereka berkumpul, mereka punya satu dunia punya union tu kan, ya Allah, hebat-hebat, segak-segak semua. Bukan macam dulu dah. Hebat.
Sekarang ni golongan-golongan karyawan, golongan-golongan profesional mula meminati agama dan mendominasi agama ini. Sebaliknya golongan-golongan pinggiran yang, bukan saya kata semua nah, saya kena ulang. Bukan saya kata semua. Nah, bila saya kata B40, jangan kata saya merendahkan B40. Saya B40. Nah, tapi saya B40 yang di hujung dah lah, tapi saya B40. Nah, B40. Nah, dan apa nama ni, bukan kita merendahkan semua, tidak. Nah, tapi nak abang kata sekarang ni macam tu. Dia nampak trend dia begitu. Nah, golongan-golongan yang profesional bandak ini yang sukakan kepada agama, sebaliknya di kampung-kampung yang kurang agama. Kita tahu pasal kita orang kuliah, kita pi ke masjid di pekan-pekan dan masjid di corak-corak kampung. Dulu terkalih, dulu orang sibuk dengan kerja, di pekan-pekan masjid kosong di kampung yang ramai orang tua-tua orang kampung. Lah ni tuan-tuan pi di masjid kampung ada satu saf, tuan-tuan pi di masjid-masjid Seberang Jaya dan sebagainya penuh 7-8 saf. Jadi terkalih macam tu. Alhamdulillah lah satu segi. Nah, alhamdulillah. Tapi dalam konteks Kristian tak begitulah. Dalam konteks Kristian yang diceritakan dalam kitab ni, memang orang-orang kaya tu meninggalkan Tuhan dia. Dan kita, saya ingat kenapa kita jadi macam tu dulu, pasal pengaruh zaman British dulu ni. Nah, yang mana orang kaya kena style, pakai bow tie kan, kita agama kira sebelah lah. Nah, kita nak hidup kena tak agama sebelah. Tapi sekarang ni saya ingat pengaruh tu makin lama makin nipih. Golongan kaya pula yang mendekati agama. Nah, alhamdulillah, ini antara salah satu rahmat saya ingat di Malaysia lah. Nah, baik. Okey. Bagaimanapun kita berbeza faham ni kita, namun menurut kenyataan yang ada, kita semua meniru pendapat. Ini cerita pasal Butler tadi tu, pasal dia cerita pasal orang kaya tu, tak apa sikit. Okey. Dia kata quote mana pun, dia kata faham inilah yang menimbulkan dua faham yang mempunyai arti penting dalam sejarah. Okey, baik, dia kata akhirnya semua ni, dia kata polemik tentang meninggalkan Tuhan, mengejar materialistik semua ni, saya baca sikit lah. 173 ke tadi. Bukan 173. Serta tentang revolusi perindustrian, satu demi satu kejayaan yang ditempa. Mesin buat kapal, mesin kapal luar dan banyaklah. Semua itu menanggalkan Tuhan. Yang akhirnya Tuhan dah telah tenggelam di celah-celah revolusi dan material. Itulah dia kata. Dan dia kata akhirnya semua ni bawa kepada dua, dia kata. Satu je. Okay? Pertama, faham. Faham ni dalam bahasa Indonesia dia kata membawa kepada dua faham. Faham yang pertama adalah apa? Faham yang melarang negara untuk mencampuri urusan ekonomi. Dia kata semua ni akhirnya dekat Eropah tu, sebenarnya walaupun kita cerita Eropah, cerita pasal kita juga. Okay, dia kata apa? Semua kecelaruan ini akhirnya bawa kepada dua pemahaman lah kot. Bahasa Melayu tu nah. Ini kita dua faham. Pemahaman yang pertama, dia kata faham yang melarang negara untuk mencampuri urusan ekonomi. Faham inilah yang tersebar pada abad ke-19. Abad ke-19, 18 lebih. Orang-orang yang menganut faham tersebut berpendapat bahawa manusia yang mendasarkan pekerjaannya itu hanya untuk menggeruk keuntungan sebesar-besarnya. Yang mendorong untuk bekerja itu bukan semata-mata untuk mencari kesenangan rohani, tetapi untuk mencapai kesenangan harta semata-mata. Faham ni apa tuan-tuan? Faham yang agama, yang negara tak boleh campur ekonomi. Ini faham Adam Smith. Faham apa? Laissez-faire, kapitalis. Kurung ke-19, The Wealth of the Nation, buku Adam Smith tu. Terkenal buku tu, The Wealth of Nation kan. Terkenal buku tu. Kurung ke-18, 1776. Buku tu masih terjual sampai sekarang pun. Even tuan-tuan dia boleh dapat PDF dia pun. Dan ini adalah kerangka asas kepada laissez-faire ekonomi kapitalis, iaitu negara tak boleh campur individu punya survival ekonomi. Para capital ni, pemodal individu ni, apa kesan dia kata bila negara tak boleh campur, masing-masing memburu kekayaan masing-masing. Ini konsep Adam Smith sebut, invisible hand, tangan gaib. Apa maknanya dia kata? Walaupun benda tu nampak macam kita ni tamak, walaupun nampak macam seseorang itu tamak mengejar kekayaan dia seorang sendiri saja, kerajaan jangan campur urusan dia, tetapi dia kata secara tak langsung benda ni akan membantu masyarakat balik, dia kata.
Walaupun benda ni nampak macam kerajaan jangan campur, tetapi akhirnya kerajaan akan tumpang untung daripada mereka ni. Macam kena je zaman sekarang ni. Contohnya seseorang tu dia tamak seorang-seorang dia buka taman perumahan, kan? Berapa ramai orang dapat kerja. Dia kata macam itulah. Dia buat apa-apa yang berkonsep capital ni, yang kerajaan jangan campur ni, akhirnya orang akan dapat kerja, orang akan dapat menikmati kemudahan. Contohnya dia pergi tarah habis segala kebun-kebun, tambak habis segala sawah padi, dia buat taman perumahan. Kerajaan jangan campur. Ini survival dia individu. Tetapi dengan company dia tu berapa ramai orang dapat kerja. Ni kata invisible hand punya konsep. Kata Adam Smith, akhirnya kerajaan akan tumpang dia balik. Kemudian kemudahan, dia akan sediakan fasiliti. Ada orang ramai buka kedai, ada orang buka 7E, ada orang buka klinik 24 jam. Jadi masyarakat akan untung balik daripada semua tu, dia kata. Baik. Ini konsep invisible hand. Tetapi benda ni kalau kerajaan tak campur, akhirnya dia akan jadi apa? Dia akan jadi eksploitasi pekerja bila mana tak ada undang-undang buruh dan sebagainya. Dan jurang antara orang kaya dengan orang miskin akan jadi sangat besar gap dia. Sebab masing-masing orang yang ada capital, dia akan himpun kekayaan dia. Orang yang ada, saya takut nak cakap macam ni, lagi dalam ni pun takut terkena, dalam ni pun takut terasa, lagi saya pula jadi serba salah. Kadang-kadang macam tu lah, ada benda yang kita nak sebut, kita tersekat. Tapi kan tuan-tuan jangan terasa nah. Jangan terasa, bukan tuan-tuan. Sebut serba salah, tak sebut serba salah. Sebut ya. Tapi minta maaf tuan-tuan, benda ni bukan salah nah. Saya lapis saya. Benda ni tak salah. Okey, kalau tuan-tuan terlibat, saya tak kata tuan-tuan salah. Saya dah kata benda ni budaya je. Okey, saya selamat sikit. Saya balik orang tak tahan kereta saya. Contohnya macam perumahan lah. Bila mana naik taman baru, naik perumahan baru, kadang-kadang orang yang ada duit, dia akan beli, dia akan buat aset 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orang yang tidak berkemampuan dia akan terus sewa lah. Poin saya, orang yang mendirikan perumahan, dia tahu there is always demand. So harga dia takkan turun dah. Ada orang yang dia beli, saya sabar salah sungguh. Kadang-kadang dia jadikan aset, nanti bila harga tu naik dia akan jual dengan lebih tinggi. Orang yang dia nak kumpul duit tu susah lambat, tak dia nak beli esok, naik harga lagi. Jadi orang ni makat atas orang ni makat atas orang ni, maka itu capital. Jadi sebab tu kalau ikut Adam Smith ni, dia kata kritikan terhadap teori dia ni, kalau kerajaan tak campur langsung, kesan dia macam ni lah. Tapi akhirnya orang yang dalam capital ni, kerajaan akan terhutang budi dekat dia. Pasal dia yang membuat pembangunan kepada negara. Ni contoh boleh tengok contoh syarikat Hindia Timur yang England berhutang dengan dia. Ni semua bekek ni. Yang dia pun ni company ya, bukan negara. Tapi nampak dah macam mana dia pergi. Itu belum cerita bila main dasar demokrasi, para pemimpin-pemimpin ni ada parti yang token-token ni apabila supply duit kepada parti ni, dia bawa kepada nampak dia pergi tu. Semua ni akhirnya dia bawa kepada keruntuhan lah. Sebab tu orang bisnes ni tak peduli pasal apa naik atas. Aku bagi kat kerajaan setengah, aku bagi kat pembangkang setengah. Sebenarnya. Sebab tu tuan-tuan akan tengok tokan-tokan besar dekat Malaysia ni. Kita katalah dia baik dengan kawan ni, esok kawan ni jatuh, kawan tu naik, dia baik dengan kawan tu pula. Yang tu je hakikat dia. Kan kita tak nampak selama ni. Kalau dulu tak nampak, iyalah tu 90-an lah, 2000 lebih dah. Kita tengok depan mata kita bagaimana token-token ni tak pernah jatuh pun. Hakikatnya siapa yang memerlukan siapa. Ini konsep itu. Baik. Tak apa. Gaduh lagi. Saya takut nak tengok. Ada lagi. Pasal benda masuk politik ni pun suka gaduh. Tapi malam ni semua bagus kot. Tapi It is an open secret lah benda ni. Semua orang tahu. Benda ni semua orang tahu. Depan mata kita pun kita dapat tengok tokan-tokan besar dekat Malaysia ni kan. Masa kita jadi pembangkang, kita katalah kawan ni jadi kroni kawan tu. Esok bila kita naik kerajaan, orang tu akan main kat kita. Masa tu kita tak boleh tolak. Sebab kadang-kadang dia orang tu dah taja parti kita sebelumnya. Biasa saya cakap ni orang kata fitnah. Saya tak mau sebut lah. Sebab benda ni saya tak tahu bahasa Melayu pada dia. Tapi orang putih kita kata it is an open secret. Benda yang semua orang tahu pun. Hakikatnya. Baiklah. Okey, baik. Jadi untuk nak lawan dengan yang pertama ni, dia terbit teori kedua yang terkenal pada kurun ke-20. Ini kurun ke-18 tau. 18-19 lah. Tapi Adam Smith punya buku 1776. The Wealth of Nation tu tuan-tuan boleh baca. PDF dia masih ada.
Okay, baik. Kemudian tengok faham kedua. Faham yang berlaku dan tersebar luas dalam abad ke-20 adalah faham pengaturan ekonomi yang berdasarkan kepada pemikiran Karl Marx. Senang abang, sosialis lah. Bila sebut Karl Marx tak ada lain lah, sosialis. Faham ini berpendapat bahawa pengaturan perekonomian manusia harus didasarkan kepada keperluan manusia memperoleh harta kekayaan. Faham ini kemudian mencipta ajaran-ajaran moral, keyakinan, cara berfikir dan tata kekuasaan negara. Apa maksudnya ni? Yang tadi negara tak boleh kontrol individu punya harta, capital punya orang. Yang ni pula negara ada kuasa nak tentukan, nak ambil duit tu orang tu, nak agih kat orang ni, nak pegang kekayaan orang tu. Orang tak ada kuasa kaya lebih daripada negara. Itu sosial. Sosialisme. Ini Karl Marx punya. Senang apa bahasa mudah dia kontra. Kawan ni capital, kawan ni negara. Dua-dua pun tak betul. Yang ni dia terlalu laissez-faire ni dia biar freely sangat. Yang ni dia curb sangat sampai tak ada orang boleh kaya dah. Macam itulah. Secara teori tartahnya begitulah, tapi di China tak macam tu dah sekarang. Baik. Sebenarnya dua macam faham ini tidak akan mendapat sambutan seperti yang diperolehnya sekarang ini jika orang-orang di negeri kita ini tidak banyak cenderung kepada harta dan mencurahkan perhatian yang berlebihan terhadapnya. Dia kata sebenarnya teori ni, dua-dua teori ni sebenarnya, kalau kita tak gila duit, kita tak gila harta, tak laku teori ni. Tetapi kenapa teori ni jadi masyhur, satu dunia pakai ikut, dan sampai dunia jadi terbagi pada dua blok. Satu blok ikut kapitalis, satu blok ikut sosialis, kerana orang memang mengkehendaki harta, mengkehendakkan kepada harta. Dia kata baik. Jadi habis tu Islam punya teori ni macam mana? Sebenarnya Islam tak menghalang orang kaya. Dalam Islam para sahabat ramai yang, bukanlah ramai, ada yang kaya. Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Umar tidaklah susah, Sayyidina Osman kaya, Sayyidina Ali mungkin susah sikit tapi tidaklah miskin sangat. Susahlah juga. Abdul Rahman bin Auf jutawan besar. Saya tulis, saya tengah tulis buku sekarang Al-Fusanatin 3 tentang Yahudi. Saya tulis satu bab minggu lepas pasal Mukhairik. Mukhairik ni yang disebut dengan julukan orang Yahudi yang syahid. Dia syahid di perang Uhud, berperang bersama Rasulullah. Sebelum dia meninggal, dia pesan harta dia semua atas nama Muhammad. Rasulullah uruskanlah macam mana pun. Dia kaya, sangat kaya. Cuma khilaf dalam kalangan ulama, kematian dia macam mana? Adakah dia Islam ataupun tidak? Ada setengah pendapat ulama mengatakan dia tak Islam, sebab Nabi kata dia itu syuhada dalam kalangan Yahudi. Dan adalah beberapa hujah yang lain pasal macam tak ada riwayat yang Nabi semayangkan jenazah dia dan sebagainya. Dengan adalah satu dua poin lagi. Tapi ada banyak juga poin mengatakan yang Islam, pasal bila Nabi kata dia Yahudi, bukan bermaksud Yahudi itu agama. Yahudi itu bermaksud, Nabi cakap di sudut bangsa, dia ni bangsa Yahudi. Sebab Nabi kata Mukhairik qadamul Yahud, Mukhairik sabiqul Yahud, Salman sabiqul Farsi, wa Bilal sabiqul Habsyah. Nabi kata Mukhairik pendahulu Yahudi, Salman pendahulu Parsi, Bilal pendahulu Habsyah. Jadi kita faham hadis ni, Salman dengan Bilal Islam. Jadi secara tak langsung Mukhairik adalah Islam. Tapi memang khilaf tentang keislaman dia tu. Khilaf. Tapi dia kaya, dia sangat kaya. Abdul Rahman bin Auf ada akaun bank sampai sekarang diuruskan oleh kerajaan Arab Saudi. Bukanlah dia buka akaun bank zaman tu, tetapi apa yang diwasiatkan tanah dia itu sekarang ni sampai dijadikan akaun bank dan diuruskan tanah itu. Abdul Rahman bin Auf, yang telaga Yahudi tu, dia beli tu, kaya. Ramai lagi lah sahabat yang kaya. Imam Malik kaya. Imam Malik kaya. Di penghujung usia Imam Malik kaya. Dapat ganti rugi kerajaan tu kan, tapi dia memang kaya. Rumah Imam Malik 2 tingkat. Saya baca dalam Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, kisah pasal anak Imam Malik. Imam Malik ni ada anak buah 2 orang yang rajin mengaji dengan dia. Anak jantan dia kurang sikit,
Anak perempuan dia bagus, Fatimah. Anak jantan dia kurang sikit, suka duk burung macam tu. Jadi ada satu ketika tu dia tengah mengajak dua orang anak buah dia, anak menakan. Anak dia tak ikut jual mengaji, anak dia duk jalan riwayat kata turun daripada atas bawa burung. So dari situ kita dapat tangkap, oh Imam Malik ni rumah dia 2 tingkat lah. Kaya. Dan Imam Malik memang suka pakai barang-barang branded. Imam Abu Hanifah juga begitu. Imam Abu Hanifah juga begitu. Sampai tahap dia bagi beasiswa kepada anak-anak murid dia. Qadi Abu Yusuf, anak murid dia bagi duit, suruh main kelas, allowance kehadiran. Baik. Mukhairik betul. Masalah apa? Saya cuba nak dapat kesimpulan Islam ataupun tidak secara tuntas, tapi dua-dua poin kuat. Akhirnya dalam buku tu saya kata terpulang kepada tuan-tuan, saya sertakan link ni, tuan-tuan bacalah sendiri. Perbahasan ulama tentang status dia. Sebab dalam hadis sebut dia syahid dalam kalangan Yahudi. Jadi bila kata syahid, Islam lah. Tapi kenapa sebut Yahudi? Macam itulah dia baru bincang tentang perkataan tu. Kemudian tentang tak ada riwayat yang Nabi semayangkan jenazah dia. Tapi ada ulama mengatakan kalau macam tu, bukan semua sahabat yang Nabi semayangkan jenazah, ada yang Nabi tak semayangkan. Macam itulah, persoalan tu panjang lah. Ada seorang penulis Patriot, dia cerita ni dalam Facebook, dan cerita dia betul lah, tak salah pun, betul lah cerita dia tu. Siapa orang penulis tu? Orang hantam dia. Orang zaman sekarang ni kerana hantam orang kata nak tulis kena kaji dulu, jangan. Dia bukan cerita kaji, cerita dia memang tergantung. Memang sampai sekarang pun kita nak bagi satu keputusan takut. Orang ni kerana hantam orang ya. Baik, sambunglah. Dan dalam Islam tuan-tuan, kita ada konsep menjaga ekonomi ni sebenarnya daripada zaman Nabi lagi. Kan ada hadis sahih Muslim yang Nabi masuk ke pasar, Nabi tengok ada orang jual kurma tu kan, yang Nabi seluk tangan tu, kurma atas kering, kurma bawah basah. Dan Nabi celup, Nabi angkat, Nabi pegang, Nabi kata apa? Ma hadza ya sahibut ta'am, apa benda ni wahai tuan kedai? Apa ni? Kenapa yang kering, yang basah tak elok ni hambuh di bawah, yang kering elok hambuh di atas? Maka dia kata apa kat Nabi? Dia kata ya Rasulullah, hujan. Hujan. Maka Nabi kata apa kat dia? Kenapa hantar ambil yang basah ni hantar atas, biar orang tahu, biar orang boleh nilai. Kalau dia nak beli yang basah mungkin murah sikit, kalau nak beli yang kering mungkin mahal sikit. Nabi kata, dalam hadis Sahih Muslim itu, Nabi kata kenapa tahu naik atas? Jangan bawa sorok. Ni kita kadang-kadang packaging macam lain, bila sampai macam lain. Saya baru tahu satu fakta, barang-barang junk food ataupun bukanlah junk food lah antaranya, ataupun repek ataupun ropok di Jepun, dia kena saiz dia dengan saiz dekat packaging kena sama. Tuan-tuan tahu tak? Saya baru tahu. Gambar dekat packaging tu dengan katalah Mr. Potato kan, dekat packaging dia besar tu, tuan-tuan ambil dalam tu kena besar tu. Depa memang ada dalam law depa, tak boleh tipu. Metode tu. Baik. Dan tentang harga, ada hadis. Satu ketika para sahabat komplain kat Rasulullah, ya Rasulullah, barang-barang dekat pasar Madinah ni harga naik, harga tinggi. Boleh tak Nabi tetapkan harga? Maksudnya kita letak satu shilling lah. Maka Nabi kata apa? Innallaha huwa musa'ir, Allah yang tetapkan harga barang. Hadis ni sahih. Kita ada Sunan Sitah kan, ke-5 imam riwayat. Imam Nasa'i je tak riwayat. Dia sahih lah. Allah yang tetap harga barang. Lepas tu Nabi tak letakkan harga barang, tak tetapkan harga barang. Tapi adakah Islam hari ni kita salah kalau kita tetapkan harga barang? Ini ulama bincang. Ulama bincang panjang. Kita ada konsep al-hisbah. Al-hisbah. Al-hisbah ni sebenarnya, hisbah ni dia bermula daripada zaman Sayyidina Umar lagi. Sayyidina Umar lagi. Hisbah ni satu lembaga yang masuk ke pasar-pasar, yang dia cek kualiti barang. Dia cek, sebenarnya zaman Rasulullah lagi, Rasulullah cek kurma tadi tu hisbah dah lah tu kan. Masuk cek. Kemudian apa nama ni, Ibn Taymiyah tulis kitab Al-Hisbah fil Islam. Saya tak baca lagi, tapi saya dah baca jurnal 2 intisari kepada kitab tu, jurnal tapi Indonesia lah. Kita mahu sebut tuan-tuan, bila kita banyak membaca ni, kita akan merasakan bagaimana Indonesia telah meninggalkan kita jauh di sudut bahan-bahan ilmiah ni. Kita duk katalah konoha tu kan, betul lah satu segi.
Tapi doktor pun tahu kalau kita rajin baca jurnal akademik ni, sebenarnya kita ketinggalan jauh berbanding mereka. Nak cari tentang hisbah apa semua ni, saya puas cari jurnal kita, tak ada. Kebanyakan mereka English lain lah, ni kalau bahasa Melayu. Mereka banyak. Kadang-kadang yang tokoh-tokoh ni silam-silam, banyak mereka. Sebenarnya mereka telah jauh meninggalkan kita di sudut itu. Kita kurang menulis. Walaupun kita rasa banyak dah, mereka banyak lagi. Baik. Tak tahulah. Setakat yang selama ni saya duk baca, saya minat baca jurnal. Banyaknya mereka lah. Baik. Sayyidina Umar, zaman dia lantik muhtasib. Hizbah ni hasabayu hasibu tahsib ni. Muhtasib ni orang pegawai lah, pegawai KPDNKK. Bahasa mudah kita pegawai KPDNKK lah. Dia akan masuk cek kualiti barang, cek ada sorok stok ihtikar, monopoli, cek sorok stok ataupun tidak. Ada kisah yang diriwayatkan oleh Sa'ad daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, ra'aitu Umar, aku melihat Umar yatufu fi aswaqil Madinah, yang dia sedang ronda-ronda dekat pasar-pasar Madinah. Dia membawa ini. Saya bawa malah ni. Cerita dia tu baru nak sampai tajuk tu. Dia bawa benda ni. Anas bin Malik. Dirrah ni apa makna dia? Al-asa saghirah li ta'dib. Ini dalam Ibn Munzir, dalam kamus Lisanul Arab. Dia kata tongkat yang kecil lil ta'dib, untuk mendidik adab. Jadi saya tak fikir asa macam tongkat Nabi Musa, macam Prabowo sebut tu. Dia kata asa saghir, tongkat kecil, li ta'dib, yang untuk mendidik adab. Jadi yang ni lah kot. Ini saya punya, saya duduk di rumah untuk anak-anak. Ni saya Umar tadi. Saya keluar dari bilik, saya kata, abang siapa buat rotan? Saja saya nak buat kelainan. Rotan ni bagus sebenarnya. Kita rotan sekali ya anak kita. Bukan saya suruh dah lah. Tunjuk rotan ni kena ban dah. Lepas tu kita sangkut dia pun tengok, dia pun takut dah. Dia sangkut. Tapi saya bukan generasi rotan, saya generasi yang duk kena tali pinggang, hanger, paip kan. Banyak ada. Tapi banyak rotan ni dia ada nilai tu sebenarnya. Dia saya tak tahulah. Lepas tu Nabi suruh muru auladakum bis-salah. Suruh anak-anak kamu solat pada umur 7 tahun. Fadribu, rotan, pukul dengan rotan, maknanya li takdib ni. Rotan bila umur 10. Kenal kali dia pun takut dah. Pegang dia pun takut dah. Tengok pun dia pun takut dah. Baik, tapi poin saya ni, Sayyidina Umar memang dia ada rotan. Anas bin Malik kata Sayyidina Umar ada satu dirrah, yang mana dia akan yatufu fi aswaqil Madinah. Dia akan ronda pasar-pasar Madinah, dia akan bawa. Dan dia akan rotan sesiapa yang dalam kitab kata apa? Dalam kitab apa nama ni, Al-Hisbah fil Islam ni, dan juga beberapa kitab lain, dia kata dia akan rotan siapa yang dia rasa macam patut dia bagi pendidikan adab. Tu sebab tu kita akan al-asa saghirah li ta'dib. Untuk bagi adab, bukan untuk hukum. Hukum mungkin rotan lain. Ni untuk ajar adab. Dan dalam kitab tersebut cerita pasal Sayyidina Umar pernah satu ketika dia ronda ke Madinah ni, nampak laki perempuan duk sembang rapat. Dia tak cakap banyak, dia pergi hayun terus. Dia pergi laki tu lah. Hayun laki tu kata apa? Ni bini saya, wahai Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar kata apa? Bini pun tak boleh. Kalau bini pun tak boleh duk buat tegih-tegih lagu ni. Nampak tak tuan-tuan? Ni upload gambar bahagia lebih-lebih ni. Boleh lah, tapi agak-agak sampai peluk cum upload buat apa? Walaupun bini sendiri. Walaupun bini sendiri, tapi fitnah. Cuma laki ni kata, wahai Amirul Mukminin, saya tak peluk dia. Cuma kami sembang rapat ni pasal kami duk bincang. Kami nak pi Mekah, duk bincang tempat nak tidur apa semua ni, jadi terrapatlah sikit. Sayyidina Umar kata, oh ya ke, kalau macam tu rotan saya balik. Sayyidina Umar bagi kini rotan ni kat dia. Dalam riwayat kata dia tak mau. Dia kata zalamani, dia kata hang telah menzalimkan aku, hang telah menzalimi aku. Dia tak mau rotan. Dia tak mau rotan Sayyidina Umar, dan dia kata aku tak mau maaf. Ada dua riwayat. Esok baru aku maaf. Esok tu Sayyidina Umar muka pucat, tunggu dia rotan, dan esok tu baru dia maafkan Sayyidina Umar. Walaupun dia tegas, tapi bila rakyat bagi hujah yang kuat, maka dia terima lah Sayyidina Umar ni. Ada satu kitab, tapi ini bukan kitab lama lah, buku lah.
2018. Saya tak baca lagi. Saya puas cari tak jumpa, kena minta kawan-kawan Timur Tengah beli. Tajuk kitab tu Akhbaru Dirratil Faruqil Umar radhiyallahu anhu wa hajatun nas al-yawm ilaiha. Tu tajuk kitab dia. Menarik. Akhbaru Dirratil Faruq Umar. Kisah rotan Sayyidina Umar lah kata. Akhbaru Dirratil Faruqil Umar wa hajatun nas al-yawm ilaiha, dan keperluan manusia tak ada rotan Umar. Dia kata begitu. Jadi saya tengok buku tu, saya duk tengok online lah, duk tengok PDF online lah. Duk cari yang hard copy tak ada. Cari tanya merata tak jumpa. Tak tahulah setelah ni mungkin ada yang mengaji di Timur Tengah. Boleh tolong post dekat saya. Saya nak tahu sangat pasal tajuk tu menarik. Kisah-kisah tentang rotan Umar dan keperluan umat hari ni tak ada rotan tu. Apa benda nak abang tu. Tapi memang Umar dia ada satu rotan. Sebagai khalifah dia bawa, tapi bukan untuk menyeksa, li takdib, untuk bagi adab. Boleh sikit lagi ke? Sikit lagi Baik. Kemudian serta tadi tak habis lagi dalam Islam ada beberapa orang tokoh. Qadi Abu Yusuf, pakar tentang ekonomi, dia karang kitab Kharaj, bagus kitab tersebut tentang cukai. Kemudian Ibnu Khaldun ni memang tuan-tuan tahu lah, bapak sosiologi dunia kan. Ibnu Khaldun bagus. Apa lagi yang paling dominan yang selalu orang sebut adalah Ibnu Taimiyah lah. Tapi di Malaysia wacana tentang Ibnu Taimiyah kurang lah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nanti dibawa kepada orang Wahabi dan sebagainya, tapi kita tak mau sentuh tu lah, 2026 dah. Kita dah sentuh Ibnu Taimiyah saja. Tak ada kaitan dengan Wahabi ni. Sebab Ibnu Taimiyah tulis kitab Al-Hisbah fil Islam. Dia sebut terus tentang hisbah ni, tentang pegawai-pegawai yang nak cek harga, cek kualiti barang. Dia sebut dalam kitab tersebut tentang supply and demand. Dia kata kadang-kadang harga barang ni kita tak perlu tetapkan, dia akan naik dan turun bergantung kepada supply dan demand. Dia sebut. Tetapi dia kata kalau berlaku ihtikar, kalau orang sengaja nak naik barang, dia sorok, yang tu kerajaan kena turun, kena buat harga shilling dan harga lantai. Ibn Taimiyah sebut dalam Hisbah fil Islam. Bahkan dalam siasat syar'iyah, fi islahi ar-ra'i war-rayah, semua itu kitab Ibn Taimiyah. Dia sebut benda yang sama tentang keperluan untuk kerajaan ini pantau barang, pantau ekonomi, dan dia bahagikan hak milik. Dia kata hak menarik, dia memang bagi hak milik kepada tiga. Satu, hak milik individu. Contoh macam ada kedai sendiri. Yang kedua, hak milik masyarakat. Perniagaan dia itu yang menjadi milik masyarakat, macam perkhidmatan. Yang ketiga, hak milik kerajaan. Maksudnya kerajaan kena sediakan fasiliti. Contohnya macam food court untuk para peniaga. Contoh food court tu siapa punya? Secara asasnya kerajaan yang buat. Okey. Untuk kepunyaan, untuk siapa? Untuk masyarakat. Harta barang dalam tu, barang peniaga tu siapa punya? Individu tu punya. Nampak? Tuan-tuan dengar cerita saya malam ni, tuan-tuan rasa biasa je Ustaz. Tapi tuan-tuan bayangkan, dia cerita pada kurun ke-8 Hijrah tentang pembahagian 3 milikan ni. Menarik lah, jenis lah kan? Dan banyak lagi lah contoh-contoh lain. Dan dia cerita juga tentang gaji pekerja. Itu Ibn Taimiyah. Imam Ghazali lagi menarik. Imam Ghazali cerita tentang teori ekonomi bukan lagi padu, tak boleh saya membandingkan dua ulama, tapi padu. Sebab Imam Ghazali dia more tu kerohanian, benda yang tentang ekonomi. Dalam Mustasfa ada, dalam Ihya juga ada. Imam Ghazali sebut tentang ekonomi, tetapi bagaimana Imam Ghazali selit tentang bagaimana kita nak buat pengurusan bisnes, nak buat apa-apa produk ataupun perkhidmatan, mestilah benda tu kena ada maslahah ataupun fardu kifayah. Kalau tidak, bukan bisnes. Mana kalau kita jual makanan yang tak ada maslahah, makanan yang merosakkan tubuh badan orang, maka bukanlah jadi, tak tahu lah, abang takut jadi salah pula. Tapi Imam Ghazali kata bisnes yang ada berkat adalah bisnes yang maslahah. Kita jual barang yang sihat kepada orang, maka tak adalah orang jual arak kot, orang Islam kan, macam tu lah kot. Baik, Imam Ghazali contoh tentang konsep ihsan.
Satu teks Imam Ghazali yang menarik, saya salin, saya tak hafal. Saya baca tentang ni konsep ekonomi dia. Dia kata waman qana'a bi ribhin qalilin. Sesiapa yang qana'a. Qana'a ni apa? Dia merasa cukup, qana'a. Ya. Ni Imam Ghazali tulis. Waman qana'a bi ribhin qalilin kasurat muamalatuhu wa istifada min takarruriha ribhan katsira. Dia kata sesiapa yang merasa cukup dengan mengambil makam yang sikit, qanaah ni cukup. Sesiapa yang merasa cukup dengan ambil untung kecil, okey, kasurat muamalatuhu, bisnes dia akan berkembang, wa istifada min takarruriha ribhan katsira, dan bisnes dia akan berkembang disebabkan volume dan repeat order dia kata. Maknanya Imam Ghazali main ekonomi, betul tak? Market kecil, orang repeat order dan quantity, tetapi dia pasangkan dengan qanaah, sifat qanaah, sifat yang merasa cukup. Hebatlah Imam Ghazali punya teori ekonomi. Kesufian ni dia berbandingkan dengan qanaah, ihsan, kifayah dan sebagainya. Ibn Taimiyah satu segilah. Itu contoh ekonomi Islam. Sebenarnya kita dah lengkap dah tuan-tuan, sistem ekonomi kita. Kalau tuan-tuan baca Ibn Khaldun dalam Ibn Khaldun yang terkenal sekali tu, Tamadun ni, ya, Ibn Khaldun sebut lama dah bagaimana ekonomi ni membentuk sosial dan membentuk negara pun. Dan sebenarnya betul lah apa yang berlaku dekat Eropah pun. Dia main daripada ekonomi. Materialistik, harta benda, industri, akhirnya membentuk image negara dan agama tu sendiri. Allahu Ta'ala alam, tuan-tuan. Maka tu cerita dia pada malam ni, cerita tentang bagaimana orang Barat meletakkan agama mereka itu. Saya ingat terlalu panjang dah bab ni. Mungkin bulan depan kita boleh terus kepada subtopik lain. Saya akan baca dululah. Saya akan double check dulu. Sebab dalam ni juga dia masukkan tentang Al-Kawakibi ni, menarik juga. Tengok nanti macam mana. Sebab cerita materialistik ni kita dah 2-3 bulan dah ni. Saya tutup dengan quotation daripada Maulana Abu Hasan. Dia quote daripada John Gunter, penulis terkenal Eropah. Dia menggambarkan dalam bukunya yang berjudul Inside Europe, mengatakan sesungguhnya bangsa Inggeris itu selama 6 hari dalam seminggu menyembah Bank of England, sedang hari ke-7-nya pergi ke gereja. Berapa hari apa? Hari Ahad. Ahad dah. Macam kita lah, kerja 6 hari seminggu, Jumaat baru pergi sembahyang Jumaat. Kan? Macam lebih kurang. Allahu Ta'ala a'lam. InsyaAllah bulan depan puasa lagi. Dah lagi dan panjang umur dan satu lagi kot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.